Halo guys, selamat datang di informasi. Kali ini kita akan membahas sidang parlemen Malaysia yang cukup heboh dikarenakan salah satu dewan rakyatnya mempertanyakan mengapa tidak dibenarkannya menggunakan bahasa Tamil dan bahasa Cina di sana. Karena di Malaysia sendiri mereka memiliki 3 bangsa yang masing-masing menggunakan bahasa ibundanya masing-masing. Saya nampak macam Hulu Terengganu tersangkut tadi. Apa nak cakap Hulu Terengganu? Saya bagi laluan. Ada? Nak bagi laluan? Saya pun tersangkut. Terima kasih, Benda Baru. Saya bukan jujur tadi, nampaknya mengutamakan bahasa Tamil. Saya bukan membangkang, tetapi kita ada bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Jadi itu keutamaan. Jadi kalau semua nak bahasa Tamil, bahasa Manding dan sebagainya, apa bentuk negara kita yang akan wujud untuk masa akan datang? Terima kasih betul. Okey, terima kasih Hulu Terengganu. Masukkan juga dalam saya punya tag. Baik, terima kasih Yang di-Pertua. Peraturan Dewan Timbalan Speaker tentang apa yang dibangkitkan oleh Hulu Terengganu mengenai bahasa Tamil dan bahasa Cina. Saya ingin merujuk kepada Peraturan Dewan 36 9C. Perkataan-perkataan yang harus menaikkan perasaan bersakit-sakit hati atau bermusuh-musuhan di antara kaum dengan satu kaum. Timbalan Speaker telah dengar. Saya telah mengucapkan tadi bahasa Malaysia, bahasa Cina, bahasa Tamil. Apa salahnya? Kenapa Hulu Terengganu bantah sangat kepada penggunaan bahasa Tamil dan Cina? Apa salahnya? Adakah itu pendirian Hulu Terengganu dan Bersatu dan PAS, Perikatan Nasional, membantah kepada bahasa Cina dan bahasa Tamil? Terima kasih. Jawapannya betul, saya kata bukan membantah, tapi bahasa kebangsaan kita bahasa Melayu. Keutamaan bahasa Melayu kena faham. Bahasa Melayu itu kena faham. Keutamaan kita bahasa Melayu. Kita bukan menepikan bahasa lain. Jadi kalau orang Cina nak guna bahasa Mandarin, orang India nak guna bahasa Tamil, orang Melayu bahasa Melayu, apa bentuk perpaduan yang kita nak wujud? Itu maksud saya. Tak menyakitkan hati. Itu pandangan. Terima kasih betul. Yang betul pun setuju dengan saya. Tadi Pertua. Saya rasa kena reset balik. Timbalan Speaker, saya guna balik peraturan. Timbalan Speaker. Timbalan Speaker. Yang Berhormat. Saya tak faham lah macam ni. Timbalan Speaker. Yang Berhormat Jelutong itu pandangan Yang Berhormat Hulu Terengganu. Pandangan, tapi tidak boleh. Timbalan Speaker. Yang Berhormat Jelutong dengar dahulu. Timbalan Speaker, Yang tidak. Berhormat Jelutong, saya Boleh. sudah kata itu pandangan Hulu Terengganu dan dia kata tidak membantah apa-apa yang Saya dihujat setuju. oleh Yang Berhormat Jelutong. Saya sudah buat petua, saya mau Yang Berhormat Kulim Bandar Baru teruskan ucapan. Tetapi tidak boleh jadikan lawak jenaka, Timbalan Speaker. What is so funny about using Tamil and Chinese? Yang Pertua, Apa yang begitu saya lawak minta jenaka Yang sangat? Pertua invoke 37(2). Kenapa tak boleh gunakan bahasa Tamil dan Cukuplah. apa yang lawak? Cukup. Sila duduk semua. Sila duduk. Teruskan ucapan. Speaker tak ada, tinggal 1 minit.